Kau tahu tak, orang paling bahaya dalam dunia ni bukan yang kerja 24 jam, bukan yang minum kopi 12 cawan, mata terbeliak, tapi jiwa kosong. Orang paling bahaya, dia rehat. Dia tahu bila nak slow, sebab bila dia muncul balik, boom, fokus dia tajam, hati dia tenang. Kita ni selalu fikir, rehat tu malas. Sampai otak pun burn out tapi tak reti stop. Tawan, belajar rehat tu bukan manja. Itu strategi. Sebab, bila orang lain sibuk kejar-kejar dunia, kau duduk tepi, susun nafas, tengok jauh, dan bila kau bangun semula, kau bukan orang yang sama lagi. Kau upgrade. Kau super dangerous. Jadi, lepas ni kalau kau nampak aku lepak, jangan kacau. Aku tengah recharge untuk jadi luar biasa.